esok Jumaat terakhir di dalam bulan Rejab, tahu tak ada satu amalan yang diajar oleh ulama, sekira kita membacanya maka insya-Allah moga-moga Allah akan mengurniakan kepada kita rezeki yang tidak putus di sepanjang tahun ini. Apa amalan tersebut? Mudah je tuan-tuan dan puan-puan, iaitu membaca sebanyak 35 kali ketika mana imam sedang membaca khutbah dengan bacaan Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Mudah je tuan-tuan dan puan-puan. Jom sama-sama kita cuba mengamalkannya. Ingat, ketika mana Jumaat terakhir dan ketika mana imam membaca khutbah, kita mengamal dan membacanya secara sir ataupun secara senyap bersama-sama. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang dilakukan oleh para ulama dan sangkaan baik para ulama dengan keajaiban zikir ini, moga kita mendapat manfaatnya bersama. Sebar-sebarkan, moga ia menjadi salah satu amalan yang boleh kita kongsikan dan moga ia membuka pintu rezeki kita seluas-luasnya dan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita seperti mana Allah memberikan kebahagiaan kepada baginda Rasulullah dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Dan jangan lupa juga, pada malamnya tuan-tuan dan puan-puan adalah malam Isra' dan juga Mi'raj. Allahu Akbar. Kami akan live daripada sebelum maghrib hinggalah jam 11 malam. Dan pada paginya kita akan bersama-sama menyambut peristiwa Isra' dan juga Mi'raj dan bercerita berkenaan tentang keajaibannya dan kita rungkaikan bersama. Hadir bersama-sama dengan kami dalam sambutan yang agung ini.